Siapa yang selalu rasa susah ataupun malas nak start something, nak start exercise ke, nak start membaca ke, ataupun nak start buat benda yang baru, anda mulakan dengan satu. So ramai orang nak start sesuatu tu sangat susah. Contohnya dia nak start berlari ataupun dia nak start membaca ataupun mungkin dia nak start belajar satu benda baru sebab dia tengok orang lain yang dah pergi jauh. Contoh dia dah lari 10 km, dah lari 20 km maraton ataupun dia dah baca banyak buku, 1 buku, 20 buku ataupun ada kita tengok orang lain yang dah terlalu jauh daripada kita, yang dah lebih pakar daripada kita menyebabkan kita rasa down. Tapi saya berubah bila saya mulakan dengan satu. Contohnya, kita nak push up, kita tak boleh push up 10. Kita mulakan dengan satu. Kita nak squat, kita tak boleh nak buat 10. Kita buat dengan satu squat. Kita tak boleh nak lari 10 km. Kita mulakan dengan 1 km ataupun 100 meter. Yang penting kita mula. Nanti tanpa anda sedar, 1 km akan jadi 2 km, 3 km, sampailah 10 km. Satu push up tadi pun akan naik jadi 3, jadi 5, sampai anda boleh buat 10 push up. Squat pun sama. Dan kalau anda nak baca buku, daripada satu helai muka surat, akhirnya anda boleh habis satu Al-Quran. Jadi mulakan hari ini dan mulakan dengan satu. Janji buat.